Kalau kita betul-betul yakin dengan reformasi, maka kita kena pastikan bahawa ruang itu ada sepenuhnya. Kalau tidak, sampai bila-bila setiap kali ada orang yang berbeza pandangan dalam parti, mudahlah tuduh dia mengajuk. Masa aku buat kerja separuh mati, dulu tak timbul pula cerita mengajuk. Masa contohnya saya bongkarkan pasal 1MDB daripada awal. Saya satu-satunya pimpinan parti ini daripada PKR yang masuk keluar kampung bertahun-tahun, dedahkan dan bawa pemahaman rakyat mengenai 1MDB. PKR dapat laba yang besar daripada itu. Malah bila pertama kali Datuk Seri Anwar sebut pasal 1MDB dalam parlimen, yang tulis ucapan tu aku. Masa itu tak timbul pun soal mengajuk. Tapi bila saya ada pandangan yang berbeza, terutamanya yang mengkritik yang menzahirkan kebimbangan saya tentang budaya bodek yang berakar dalam parti, tiba-tiba timbul mengajuk dan sebagainya. Jadi sebab itu bagi saya, soal mengajuk, soal balik, I think kita kena kembali kepada soal asas. Saya tak jadi menteri pun tak apa. Saya tak ada jawatan pun tak apa. Tapi perkara-perkara yang saya sebut tadi ialah untuk demi masa depan dan kelangsungan PKR. Dan kalau PKR sekarang ini menjadi kemudi kerajaan dan untuk tahun-tahun akan datang ingin menjadi satu kumpulan yang mempengaruhi politik negara, maka perkara-perkara ini adalah penting dan dia tidak boleh disapu begitu sahaja. Yang itu yang bagi saya, kalaulah perkara itu diselesaikan dan paling kurang sama ada saya ada ke tidak ada di dalam parti atau kerajaan, dia sebenarnya lebih baik kerana yang mendapat sokongan daripada rakyat itu bukan batang tubuh kita. Ialah kerana idea dan budaya dan nilai politik yang kita bawa yang sekarang ini dalam pemilihan yang lepas mendapat banyak kritikan daripada orang ramai. Agak membimbangkan lah bila YB kata